Selamat pagi, selamat petang, selamat malam, selamat tengah hari, selamat tengah malam. Aku jumpa satu post daripada Fabrizio Romano. Kejap aku buka dia punya Instagram nak tengok apa lagi detail yang dia keluarkan. Okay, dia jumpa. Waktu aku rekod video ni, Fabrizio Romano ada posting collaborate dengan Part 33 mengatakan bahawa official new rule has now been approved for goalkeepers from next season. Maksudnya ada undang-undang baru kepada goalkeeper mulai season depan. If a goalkeeper hold the ball more than 8 seconds, the referee will award a corner kick to opposing team. The rule has been approved for next season by International Football Association Board, IFAB. Maksudnya, kalau kata goalkeeper dia tangkap bola, kalau dia pegang bola tu lebih daripada 8 saat, akan dikira foul dan corner kick akan diberikan kepada pihak lawan. Sebelum ni rule, kalau tak silap aku, kalau salah boleh komen kat bawah. Goalkeeper boleh pegang bola 6 second sahaja. And then foul daripada tu, aku tak sure apa. Direct foul kot. Maksudnya free kick dalam kotak penalti. Betul ke? Aku tak pandai sangat rule referee ni. Cuba korang komen kat bawah kalau korang ada. Cumanya point yang kita nak sembang kat sini, waktu aku shoot video ni, posting ni dah selama 1 hari. Maksudnya 24 jam yang lepas dah dipost. So maksudnya yang lepas ni bermula pada season depan, kalau goalkeeper tu pegang bola selama lebih daripada 4 saat, foul akan diberikan, corner kick akan diberi kepada tim opponent. Maksudnya contoh kalau kata Onana pegang bola lebih daripada 8 saat, dia dapat bola, dia tak tengok kawan dia, cari kawan dia tak jumpa kan, ref tube whistle. Contoh MU lawan Newcastle, corner kick akan diberikan kepada Newcastle sebab goalkeeper pegang bola lebih daripada 8 saat. Itu sahaja rule yang aku terbaca, katanya official dan approve daripada International Football Association Board, IFAB. Aku tengok posting ni dekat Fabrizio Romano punya Instagram lah. Dia kata official. Dekat kenyataan yang lain aku tak jumpa lagi. Maybe aku boleh go more deeper yang kita boleh sembang untuk next topic, next video. Apa pendapat korang? Korang setuju ke tak kalau kata corner kick diberikan kalau keeper pegang bola lebih daripada 8 saat? Link video yang lain aku ada tinggalkan dekat atas ni. Jangan lupa share and subscribe. Komen pendapat korang. See you guys next video. Assalamualaikum dan bye-bye.